Okey, Alhamdulillah konsert Gemar Bumantara untuk secara rasminya, sebab saya belum pernah lagi buat PC kan, press conference. So hari ini saya pilih kerana masa yang sangat sesuai untuk saya umumkan juga rakan artis yang akan bersama-sama menjadi artis undangan untuk konsert Gemar Bumantara. Alhamdulillah dia yang berteka-teki dan hari ini terjawab. Saya memilih 4 orang artis yang hebat untuk berada bersama-sama dalam Gemar Bumantara. Kak Ani, yang saya hormati, Haziq, generasi muda, dan juga 2 orang penyanyi dari Indonesia, penyanyi yang hebat juga, iaitu Lesti Kejora dan juga King Nasar. Pemilihan seperti mana yang saya dah beritahu di atas pentas tadi. King Nasar dan juga Lesti antara penyanyi yang kuat dengan lagu-lagu irama, di sana pun dipanggil irama tradisional Melayu. Okey, dan juga walaupun mereka menyanyikan irama dandut, tetapi mereka ada basic tradisional dan juga mereka juga adalah anak didik pada arwah Pak Ngah Suhaimi. Dan di Malaysia sudah semestinya lah Kak Ani. Saya rasa untuk konsert terbesar ni saya awal pun memang terus dalam hati saya memang saya ingin menjemput Kak Ani kerana seorang pejuang irama tradisional dan semua sudah sedia maklum menantikan lagu Hati Kama untuk sedendangkan bersama dengan Kak Ani. Dan Alhamdulillah jemputan daripada pihak saya diterima baik oleh Kak Ani. Saya gembira sekali lah dan saya harap semua penonton yang datang boleh mendengarkan lagu Hati Kama versi original Siti dan juga Kak Ani, serta Haziq yang saya pilih kerana Haziq merupakan penyanyi generasi muda yang kuat dengan irama tradisionalnya lagu-lagu. Saya rasa kalau diberi pilihan moden dengan tradisional, of course lah Haziq akan pilih tradisional kan. So perjuangan Haziq pun saya sangat hormati dan kerana itu saya pilih Haziq untuk bersama-sama dalam persembahan besar ini. Okay. Seterusnya, silakan. Datuk Siti, di media sosial dah panjang lebar perdebatan. Kebanyakannya menyambut baik pengumuman Siti untuk berduet dengan Kak Ani. Bagaimana rasanya secara peribadi Kak Ani dan Siti Nurhaliza bersatu di atas pentas lepas sekian lama orang menunggu peluang? Kak Ani kata dulu. Mana-mana? Kak Ani dulu. Boleh. Okey, secara jujurnya sebenarnya Kak Ani tak mengharap tinggi sangat sebenarnya. Macam orang kata bila fans tanya semua kan untuk konser ni Kak Ani nyanyilah dengan Siti, tapi sebenarnya Kak Ani rasa itu atas production SNL sendiri kan, SN Legacy sendiri. So Kak Ani cuma pertama kali bila dikatakan yang beli tiket. Sebab tu lah bila Kak Ani tahu je Siti buat ini Gemar Bumantara ni, memang Kak Ani nak beli tiket kan, dah cakap dengan manager Kak Ani, jom cepat takut habis kan. Tapi bila Rosie hubungi Kak Ani pertama kali, memang Kak Ani tak sangka lah, sebab Kak Ani ingat kan mungkin jemputan untuk penonton. Kak Ani ingat rasa macam tu. Sekali punya bila dia maklumkan untuk sepentas dengan Siti menyanyi lagu yang telah dimaklumkan, Kak Ani rasa macam mungkin macam bukan terkejut, macam apa, dia jadi macam ya Allah betul ke ni, macam tu lah. Cuma Kak Ani tetap rasa sangat bersyukur lah, syukur Alhamdulillah kerana telah sekian lama rindu sebenarnya nak menyanyi lagu Hati Kama ni bersama Datuk Siti ni. Cuma kita belum berpeluang kan. Jadi bila diberi peluang tu Kak Ani sangat bersyukur sehinggalah hari ini orang kata rezeki dalam mulut boleh terluar, betul tak Datuk Siti? Jadi bila hari ini kita dapat bersama ni, ini adalah satu yang ketetapan yang Kak Ani rasa sangat bersyukur dan berterima kasih sangatlah kepada Datuk Siti. Itu jawapan Kak Ani. Siti. Mungkin apa yang terputusnya nak Kak Ani join. Apa yang mencetuskan perasaan tu? Dia macam ni, bila Siti kata konsert tradisional terbesar, Siti rasa memang tak lengkap lah kata adik Kak Ani. Especially peminat-peminat yang
saya tahu apa mereka memang rindukan persembahan lagu Hati Kamar versi original kan. Dan memang saya cakap dengan Kak Z kita jemput dan happy sebenarnya. Saya happy saya boleh buat sebab saya tak tahu bila lagi saya akan buat konsert tradisional terbesar. Dan saya nak mereka-mereka yang hebat ni, especially yang memperjuangkan irama tradisional, boleh ada bersama-sama lah kan. Sebab itulah, sorry itu emotional lah. Sebab itulah saya kata Kak ni kena ada lah sebab tak lengkap Hati Kamar tu tanpa Kak ni. Bila bercakap pasal Hati Kamar, kita akan teringat arwah Pak Ngah. Ya. Bagaimana semangat, inspirasi itu dibawa dalam Gemar Pemantara. Oh, okay. Betul. Sebenarnya Pak Ngah ni dia sentiasa ada dalam setiap idea-idea konsert saya. Tak kisahlah konsert tradisional ke konsert yang saya buat pun Januari yang lalu kan, memang saya dan juga tim Kak Rosie dan kita punya tim memang kalau tanya Kak Rosie macam mana dia ada kekuatan untuk manage buat di Stadium Nasional Bukit Jalil, bukan senang ya. Kita dengan staff yang saya rasa beribu-ribu orang dan nak tentukan konsep dengan penari dan sebagainya. Kak Z sendiri simpan apa yang Pak Ngah dah tulis daripada konsep pertama. Konsep pertama di Stadium Axiata tu kan saya buat. Semua yang Pak Ngah dah plan masa konsert tu, itu yang Kak Z simpan dan kita belajar daripada idea-idea yang telah diberikan oleh Pak Ngah lah. Daripada konsert saya, Pak Ngah dulu direct konsert saya, konsert pertama, konsert mega, konsert Lentera yang mula-mula, konsert tradisional pernah juga. So idea-idea itulah yang kita gunakan semula, tapi kita ikut pada keadaan yang sekarang lah, keperluannya. Alhamdulillah bagi saya, walaupun Pak Ngah dah tak ada, ilmu yang diberi pada saya, ilmu yang diberi pada Kak Z, pada tim saya tu, kita pergunakan sampailah sekarang. Dan itu yang membuatkan setiap konsert yang saya buat tu, dia ada elemen-elemen yang surprise, elemen yang menarikkan orang untuk menonton daripada mula sampai habis. Apa yang diajarkan oleh arwah Pak Ngah tu kita amalkan, kita praktikkan sampai sekarang. Itulah saya rasa yang Pak Ngah tinggalkan kepada saya dan juga tim. Jadi masa merancangkan Hati Kamar mungkin cabarannya berbeza. Lebih kurang tahun 49 kan? Mungkin cabarannya beberapa kali dipertemukan dan banyak ada benda yang mungkin tak dalam situ, tapi untuk kali ini dia akan yang masing-masing yang sedang mempunyai pengalaman yang sangat mungkin cabarannya ataupun perkara yang paling mahal mengenai Hati Kamar ini apa dia? Cabaran untuk kan dulu punya Hati Kamar masa kita masih lagi muda, tapi sekarang ni dengan 2026 punya macam Kak Adi cakap tadi lah. Kalau cabarannya sebab kita dah biasa menyanyi katakan secara solo dan sebagainya kan. Cuma bila sekarang ni dah lama jugalah, berapa 10 tahun. 10 tahun tak menyanyi sama. Ya Allah, Kak Ani saya Kak Ani seram. Seram nak nyanyi dengan Siti Nurhaliza. Kenapa? Walaupun kita dah biasa nyanyi minus one dengan lagu tu sama je kan. Tapi dia jadi satu macam kita rasa sebab Kak Ani daripada awal, daripada Kak Ani nyanyi masa Sukom dulu, Kak Ani memang sangat mengagumi semangat Siti bila dipentas. Sebab tak semua artis, walaupun Kak Ani dah lama dalam industri kan, tapi tak boleh nak capai macam semangat dia tu bila berada di pentas. So jadi setiap kali itulah menjadi inspirasi Kak Ani untuk bila kita dalam irama Malaysia ni kan, kita bukanlah orang kata bersaing, tapi kita nak jadikan satu irama tu dia jadi satu tempat, sebab tu namakan Sri Balas, bukan berbalas-balas, tapi Sri Balas tu kita martabatkan satu tahap kan. Cuma bila sekarang ni
nak menyanyi dalam satu konsert yang sangat besar, lepas tu dengan orkestra. Kak ni sangat takut kan, rasa sangat kecil lah, sangat kecil di sisi Siti Nurhaliza. Yalah, ni. Ya, secara saya jujur kan cakap macam tu, memang betul. Mungkin sebab Kak Ani terlampau banyak buat program CSR dengan komuniti kan. Jadi dia juga berada di pentas yang besar ni, satu penghargaan lah pada Kak Ani dan juga penggiat seni yang mungkin mengharapkan sesuatu kan bila dapat menyanyi dengan Datuk Sri. So mungkin dia nak lihat satu kali lagi Nurhaliza Zaid Rozan selain pada anugerah lagu dulu lah. Siti, untuk konsert ni, Siti akan berduet dengan setiap penyanyi yang mungkin setiap lagu Kak Ni akan menyanyikan, dan mungkin dengan Kak Ni ada beberapa lagu daripada hati kamu. Okey, kita ada 4 segmen. So, Kak Ani ada segmen bersama dengan Siti. Ada khusus untuk artis Indonesia. Kita ada segmen kita panggil Nusantara. Dah cerita Nusantara untuk lagu-lagu daripada luar semua kan. Dah tak boleh soalan mesti terkeluar. Okay, so setiap artis dengan Haziq pun ada juga satu segmen. So segmen-segmen ni lah yang akan menghidupkan perjalanan konsert tu sampailah ke final ending dia. Semua menyanyi dengan saya, semua artis menyanyi dengan saya berduet. Solo tak ada? Solo tak ada, semua berduet. Bukan satu lagu lah, lebih daripada satu lagu. Lebih daripada satu lagu. Nanti macam nanti bila menjadi pelengkap pada pertemuan dua ikon yang paling besar dalam industri kan. Lepas tu nama awak pula pilih macam mana? Saya rasa kecil sangat. Jauh beza sebab saya memang membesar dengan lagu-lagu kecil dengan Kak Ni. Dulu sekolah rendah memang rujukan saya belajar lagu asli adalah album Cinta dengan Kak Ni punya album. Jadi pada konsert tu nanti merupakan satu titik sejarah bagi saya. Setelah hampir 20 tahun dalam industri, inilah kali pertama saya menyanyi kat Seria Nasional Bukit Jalil sebesar alam. Jadi saya sangat nervous. Mungkin insyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Ada mungkin boleh share sikit pemilihan pengarah muzik bacaan nanti. Kenapa memilih bacaan di konsert tradisional? Okay, itulah bila pemilihan pemuzik, music director, memang saya dan juga tim bukan senang sebenarnya. Sebab saya sudah biasa dengan Aubrey Sweeto ada kekuatan dia, dan saya juga menggunakan khidmat Caan juga untuk konsert-konsert yang sebelum ni. Untuk konsert tradisional ni memang cabaran juga untuk Caan, sebab saya memberi kepercayaan kepada dia selaku music director. Saya pilih dia sebab saya melihat dia adalah generasi yang akan meneruskan lagi music director yang akan membimbing konsert-konsert irama tradisional. So Caan dia ada basic, dia memang dulu pun dia memang dah pernah bekerjasama dengan OTM. Jadi saya percaya dia boleh lakukan dengan kerjasama daripada pihak OTM juga. Mana lagu Caan saya pilih dia sebagai music director, dan dia saya minta dia pilih juga pemuzik. Maknanya bukan Caan and the Lemon, tak, Caan music director, pemuzik dia akan pilih lah ikut apa yang kesesuaian dan apa yang saya perlukan dalam konsert ni. So dia akan bergabung dengan OTM. Kita ada juga konduktor OTM iaitu Syam. Dia akan bekerjasama lah. So OTM dan Caan bersama-sama lah daripada mula sampai habis persembahan tu nanti. Dari segi pemilihan lagu dah ada ke? Lagu setakat ni dah buat beberapa pemilihan, tapi sepanjang nak menuju ke konsert tu takut ada lagi tambahan ataupun pengurangan. Dia akan bergantung pada bila Siti tengok konsep tu, kita dah dapat bayangan. Kalau ada yang perlu ditambah, mungkin last minute ada tambahan jugalah. Biasanya memang macam tu konsert.
Untuk mereka sikit tak, sebaik diumumkan konsert ni kan, lambakan nama diberikan kepada Datuk Seri Siti untuk dipilih sebagai artis undangan, dan keputusan untuk memilih 4 ni sukar tak, dan apa dia punya kayu ukur ni selain daripada macam Kak Ani kita tahu lah sebab dia pejuang semua dan lain-lain. Lama tak tu biasa mendengar peminat netizen yang di ruangan komen tu memanglah macam-macam permintaan mereka. Tapi bila pertama Kak Ani memang saya dah tetapkan untuk berada bersama tu, saya dah ada dah lah seorang Kak Ani, dan lagi 3 tu memang kita kena pilihan lagu dulu. Lagu yang kita dah pilih, okey, so kita tengok siapa yang boleh bawakan lagu ni yang sesuai dan juga bersesuaian dengan konsep yang telah kita tetapkan. Itulah baru kita pilih artis-artis tu. Untuk Siti Kak Ani, kalau saya tak tahu lah ini soalan yang objektif. Siti dan Kak Ani memahami tak sentimen peminat yang mahu melihat gandingan berdua ini yang dah lama. Mereka menyambut dengan kesyukuran, saya tak tahu kenapa, dan bagaimana sebagai tuan punya diri menyerap mesej-mesej yang disampaikan oleh peminat. Dan keduanya ada juga harapan untuk ada gandingan baharu, Hati Kamar 2 mungkin. Okey. Okay, sebenarnya kalau nak tengok Hati Kamar yang terbaru, inilah konsert dia. Anda peminat semua yang cintakan lagu-lagu irama tradisional kan Kak Ani kan? Saya harap seluruh rakyat Malaysia ataupun siapa-siapa yang memang meraihkan budaya kita, irama kita, kena datang kan? Student-student, guru-guru ataupun kena datang konsert ni, sebab saya rasa ini adalah salah satu sumbangan saya juga kepada irama tradisional yang saya dah impikan nak buat. Macam apa yang Abang Din cakap, Mesej diorang. Saya faham dan saya baca dan saya faham, saya tahu, cuma saya cari waktu yang paling sesuai, dan konsert terbesar ni adalah waktu yang paling sesuai untuk sama saya raikan semua yang memperjuangkan irama tradisional. Siti, Sebenarnya tak ada apalah, kita tak tahu lah nak cakap. Sebenarnya macam ni, tak ada apa pun yang sepatutnya dinegatifkan bagi saya. Cuma masa yang menentukan Kak Ani kan untuk kita bergabung semula. Tak ada apa orang kata pandangan-pandangan negatif, tidak ada. Cuma tinggal macam saya katalah, saya rasa waktu yang paling sesuai adalah konsert tradisional ini untuk kita angkat budaya kita, angkat bersama-sama. Sebab lagu tradisional ni, lagu dalam konsert ni yang Kak Ani nampak dia satu bentuk rujukan dan sesuai untuk generasi pelapis kita untuk hadirkan dia ke konsert ini. Kita bukan sekadar hiburan kita, tapi dia sebagai satu rujukan yang boleh dijadikan sejarah dalam industri. Jadi saksilah, saya harap mereka yang datang menonton konsert ni menjadi saksi kepada perhimpunan irama yang perlu kita banggakan. Bukan irama luar ada masuk ke Malaysia, artis barat semua boleh kita raikan, tapi irama kita sendiri ni kita kena raikan juga, jangan dilupakanlah. Kak Ani, bila tawaran ini diberikan dan berapa lama Kak Ani ambil masa menjawab tawaran? On the spot. Betul, on the spot. Samalah. Ada proses dengan Rosie. Jadi Rosie cakap dengan jelas. Kak Ani terus kata, Alhamdulillah, terima kasih kerana salam Siti. Kak Ani akan sokong apa saja dibuat. Dan siap tanya hantaran dan sebagainya. Kak cakap tak apa, Kak Ani serahkan segala-gala urusan tu asalkan Kak Ani dapat membantu. Betul. Kak Zee pun cakap Alhamdulillah. Kak Ani kata terus okey je. Jom, okey. Ini tawaran Kak Ani? 2 bulan. Macam 2 bulan. 2 bulan juga. Pandai tak Kak Ani? Konsert
maksudnya kiranya pemangkin lah untuk kerjasama tradisional kan antara tradisi Pak Ni. Ini kerjasama konsert. Kita ke depan ni ada tak buat album bersama kembali? Oh ya. Tak ni ke Haziq ataupun ada lain Betul. untuk pejuang drama tradisional. Yalah, bila cakap macam ni baru kita terbayang. Sekarang ni memang tak terbayang, sebelum ni tak terbayang lagi. Siti rasa kalau satu kerjasama istimewa, ya, kenapa tidak kan, untuk kita memertabatkan lagi irama tradisional. Tapi Kak Ani pun nak keluarkan dengan album live single baru tak lama lagi. InsyaAllah. Apa yang terbaik untuk seni dan budaya, saya tak masalah. Malam konsert nanti ada segmen tribute untuk Pak Ngah. Belum. Kita tak decide lah itu sebagai tribute to Pak Ngah, sebab memang lagu-lagu tradisional saya banyak Pak Ngah yang buat pun ya. Sebab kita dah bagi pada segmen-segmen tu. Tapi Pak Ngah kita jemput lah untuk menyaksikan persembahan. Untuk Siti, mungkin kurang lagi 2 bulan lah kan menuju ke konsert. Bagaimana perasaan dan kejayaan yang tadi kata mungkin tak tahu lagi bila akan buat konsert tradisional. Jadi ini memang akan jadi sesuatu yang istimewa kan. Kejayaannya itu bagaimana menuju ke hari konsert? Sekarang tak berdebar sangat. Dia kalau dah dekat nanti dalam sebulan atau 2 minggu lagi baru saya akan rasa debaran yang kencang lah. Sebab sekarang dari segi pemilihan lagu, konsep, pentas, semua kita dah decide. Saya akan buat latihan yang lebih detail lagi, lebih intensif lagi pada bulan ini. InsyaAllah selepas saya pulang, saya esok nak pergi bawa anak-anak cuti lah sekejap kan, sebab lepas ni saya dah tak cuti dah. Saya akan teruskan latihan yang telah ditetapkan. So non-stop lah sampai konsert nanti.